Bismillah. Assalamualaikum. Jom kita buat Thai Nampik Pau Paste Volume 2. Kita remaster buat balik. Yang ni saya pakai 2 jenis cili. Satu cili, 2 cili kering yang gemuk tu. Yang ni tak pedas untuk warna yang cantik je. Satu lagi cili yang pedas. Yang ni buang biji sebab kadang-kadang kat dalam dia selalu ada macam buruk-buruk kan. Okey. Lepas tu sangai tanpa minyak semua ni, buah keras, bawang putih, bawang merah. Bawang merah tu lagi banyak lagi sedap. Buah keras tu optional, tambah untuk bagi dia lebih lemak. Lepas tu goreng semua ni tanpa minyak ya. Cili kering tadi tu pun basuh gitu je, tak payah rendam. Basuh, cuci bersih, masak sampai naik bau wangi. Bau nati, memang sedap bau dia, bau wangi je cili kering goreng tu. Bawang tu goreng sampai dia lembut, sampai dia nampak hangit-hangit sikit. Tapi jangan hangit sangat, pahit pula. Lepas tu blend dengan minyak, jangan guna setitik pun air ya. Masukkan belacan, asam jawa, paste, ni kicap sotong. Rasa nampik pau ni dia manis, dia tak masin, dia tawar. Lepas tu dia lemak-lemak, wangi sangat, memang sedap bau dia. Boleh guna untuk semua jenis masakan Thai. Untuk udang kering tu rendam dengan air panas sampai dia lembut. Lepas tu cuci bersih sampai tak ada bau, tak ada rasa. Udang kering tu ada rasa khas dia kan, cuci bersih-bersih. Sentiasa guna api dapur yang paling perlahan supaya dia tak hangit. Walaupun tak pakai pengawet, paste ni tahan lama up to 6 months. Simpan dalam peti lah nak selamatkan sebab tak pakai pengawet. Minyak tu boleh guna sebagai macam chili oil ke ataupun pengganti anitrosis oil. Okay, happy cooking. Bye.